إلا الله أستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. Kami ahli kumpulan Dura seramai 14 orang ini mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada semua yang telah menjaga sisi tadarus kita pada hari ini. Alhamdulillah. Semoga kita terus istiqamah dalam mendalami dan mengenal Al-Quran dengan kehidupan seharian kita. Seterusnya saya serahkan tugasan ini kepada Cik Urus. Baik, terima kasih kepada sahabat saya. Baik, seperti mana yang para sahabat semua tahu, kumpulan kami diberi nama Durrah, D-U-R-R-A-H, Durrah. Tapi sebelum itu ada satu nama dia, di mana kata yang besar jugalah, yang iaitu nama dia Dur. Jadi saya nak terangkan apa maksud Dur dan juga Durrah. Baik, Dur bermaksud mutiara dalam bentuk jamak plural, merujuk kepada mutiara secara umum atau dalam jumlah yang banyak. Ya. Contoh dalam Al-Quran dan hadis sering menyebut Dur sebagai perhiasan syurga atau gambaran kecantikan bidadari syurga. Manakala Durrah bermaksud mutiara yang besar dan berharga dalam bentuk mufrad atau singular, lebih merujuk kepada satu mutiara yang sangat istimewa atau sesuatu yang sangat berharga. Dalam bahasa Arab klasik, Durrah juga boleh digunakan sebagai hiasan untuk seorang yang sangat bernilai dan bijaksana. Jadi kesimpulannya, Durrah ni adalah mutiara yang sangat berharga. Jadi kumpulan kami ni pakai baju putih ni antara yang berharga lah, ya. Kecantikan tentang berkaitan dengan Durrah. Okey. Baik, ada kaitan tak dengan syurga? Mestilah ada. Baik, kedua-dua yang tadi merujuk kepada keindahan dan kemewahan syurga, tetapi Dur digunakan lebih meluas untuk menggambarkan banyak mutiara. Manakala Durrah lebih spesifik kepada satu mutiara yang sangat berharga. Ya. Jadi kesimpulannya di sini ialah ada beberapa perhiasan di dalam syurga. Antaranya mutiara. Mutiara sebagai perhiasan syurga. Dalam surah Al-Waqiah, Allah menerangkan bidadari syurga sebagai sesuatu yang sangat cantik seperti mutiara. Firman Allah, wa hurun ain ka'amthali lu'il maknun. Dan di dalam syurga itu ada bidadari yang bermata indah seperti mutiara yang tersimpan rapi. Baik, mata yang bercahaya tu kita pernah tengok ada seorang mata yang bercahaya, penyanyi di Kos Endang, mata dia bercahaya kan. Macam seolah ada mutiara. Tapi mutiara ni lagi baik, ya. Baik, kedua ada istana surga yang dibuat daripada mutiara, istana surga. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga terdapat sebuah kemah dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 batu. Panjang jugalah kemah tu, di mana setiap tiang
setiap ruang tu ada isteri-isteri kepada orang yang mukmin. Mungkin antara kita lah kot. Ya. Baik, dalam surah Ar-Rahman dinyatakan selain daripada itu ada juga keindahan dari surga yang datang dari lautan. Ya, iaitu dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keluarnya kedua, maksudnya dari keluar lautan, keluarlah mutiara dan marjan atau batu karang. Semua ingatkan batu karang, pernah tengok tak TV? Dalam cerita tentang alam flora, dalam ni kan dia tunjuk batu karang cantik-cantik kan? Tapi tak sama lah kot batu karang dalam perut kita ni. Tak tahulah macam mana, siapa, minta maaf lah nah. Tapi cantik sebenarnya batu karang ni, kalau ada simpan buat kenangan. Okey. Baik, jadi gambaran ayat-ayat ini menggambarkan bahawa di surga terdapat lautan yang menghasilkan mutiara dan marjan yang menunjukkan kemewahan dan kecantikan surga. Baik, okey, oleh sebab cantiknya gambar mutiara ini, tak salah bagi nama kepada anak-anak atau cucu. Contoh, Durah Jannah, Aisyah Durah, Aliyah Durah. Ya, jadi itu sajalah penerangan daripada kumpulan Durah. Okey, seterusnya kita nak mengamalkan doa. Okey, sahabat semua, sila duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, peliharalah kami agar berpegang teguh kepada Islam, sama ada berdiri, duduk maupun berbaring. Janganlah Dikau biarkan musuh dan pedengki merendahkan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu segala kebaikan yang khazanahnya berada pada kekuasaan-Mu, dan kami mohon perlindungan-Mu daripada segala keburukan yang simpanannya berada dalam kekuasaan-Mu. Dan jadikanlah sebaik-baik umur kami pada akhirnya, dan sebaik-baik amal kami pada penghabisannya, dan sebaik-baik hari-hari kami bertemu dengan-Mu. Ya Allah, lampangkanlah dada kami dengan Al-Quran yang mulia. Mudahkanlah urusan kami, banyakkanlah pahala kami, elokkanlah akhlak kami, luaskanlah rezeki kami dan terangilah kubur kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, kumpulkanlah kami dengan iman, dan masukkan kami ke syurga dengan iman. Ya Allah, hindarilah kami dari segala bala dunia dan azab akhirat, kejahatan dunia dan keburukan akhirat. Kami berlindung padamu daripada siksa kubur dan azab neraka. Semoga Allah mengampuni dosa kami dengan rahmat-Mu. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan kami dan Nabi Muhammad SAW, ke atas keluarga dan para sahabat baginda. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir semesta alam.